Dari pentas Stadium Merdeka pada tahun 1987 hingga menjadi ikon penyanyi pop yang dihormati Malaysia, Fazia Latif atau lebih dikenali sebagai Kak G telah menempuh 4 dekad perjuangan seni, jatuh bangun dan pilihan hidup yang penuh bermakna. Assalamualaikum Kak G. Waalaikumsalam, Michelle. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. I am good. How are you? Good to see you. Aku tidak sudi melihat dia lagi, walau dalam mimpi pun tidak ku ingin. Daripada dulu sehinggalah ke sekarang, saya masih lagi terkesima dengan keanggunan, kecantikan masih lagi kekal di wajah Kak G. Janji kita semua ni sihat. Alhamdulillah. Sebagai seorang legenda yang telah merentas zaman, Kak G memulakan kerjaya dari pentas amal. Apakah detik yang paling mengubah hidup Kak G ke dunia profesional? Kalau ikutkan tu daripada hari pertama, walaupun masa tu usia tu mungkin terlalu muda untuk memahami secara keseluruhan antara cabang-cabang, cabaran-cabaran tu kita tak tahu. Tetapi Alhamdulillah di depan Kak G tu sentiasa ada ayah yang melindungi, menasihati. Dia penyelamat lah, penyelamat yang menegur, yang memarahi semua. Dia pernah berpesan kalau kita dalam bidang ni sekali tu memang nak turn back tu agak susah. Kita kena cuba yang terbaik untuk betul-betul memahami bidang ini dan arah tuju kita. Selain bapa Kak G, selama 4 dekad dalam industri ini, apakah pemangkin terbesar dalam kehidupan Kak G untuk terus kekal relevan di perantara perubahan selera muzik? Ya, Alhamdulillah kita open. Kalau dapat belajar, kita nak belajar lagi. Walaupun kita tak familiar dengan situasi baru, tetapi if there's an opportunity untuk kita learn, mengenali sesuatu subjek itu, it's a very good knowledge untuk kita juga. Hari ini kita pun masih kena belajar juga. Besok ada sesuatu yang baru kita tak tahu. Setiap era itu dia membuka peluang supaya kita cuba untuk berfikiran positif, untuk terima and support juga. Generasi muzik ke apa ada yang berbeza-beza tu kita appreciate. Kak G pernah tidak merakamkan album selama hampir 9 tahun. Pernah ke tidak selama itu Kak G merasakan aku berhenti jejak muzik? Tipulah kalau Kak cakap all the way kita positif. Kita bangkit daripada kesilapan, kesalahan, kita belajar, kita bangun bila kita down, kita learn, kita pick up balik. Tapi yang ke arah positif. Kalau nak kata sudden feeling untuk berhenti ke apa kan, sampai masa sekarang ni tidak lagi, sebab ini adalah satu perjuangan, sebab kita menghargai seni, menghargai muzik kita dan mereka-mereka yang memperjuangkan muzik-muzik mereka. Jatuh bangun kehidupan Kak G saja yang tahu bagaimana kehidupan Kak G dari segi kerjaya, dari segi kehidupan peribadi dan sebagainya. Setiap yang dilalui itu bukan Kak G seorang aja, semua akan melalui. Dia banyak menguji sebagai manusia biasa. Kita ada titik kelemahan. Macam mana kita nak bangun daripada titik kelemahan itu? Pengalaman itu mengajar erti kehidupan. Kadang-kadang kita kena force juga untuk banyakkan bersabar. Benda-benda macam ni juga mengajar kita mengenali erti kehidupan. Maksudnya anugerah daripada Allah itu dalam bidang seni ini banyak membuka laluan, membuka mata kita sama ada mengenali diri ataupun persekitaran kita dari zero sampai jadi macam mana itu is up to the individual. Tersongkur tu perkara biasa. Cabaran kita tu semua ni untuk uji kesabaran kita. Cuma kadang-kadang tu jangan berlebih lah. Ini berlebih kita cekau terus. Kadang-kadang dunia hiburan yang penuh dengan glamour ini dia menghayalkan. Dugaan, cabaran. Adakah Kak G turut terleka? Betul, itu perkara biasa. Setiap perjalanan itu yang kita lalui, dia akan singgah dari segi kerja ataupun peribadi. Alhamdulillah dapat ditangani kalau daripada muda dulu sebab mak ayah selalu bersama. Dia sentiasa mengawasi. Kita nakal juga kan. Tapi itu adalah proses perjalanan kita untuk belajar. Kalau Kak cakap, of course kita banyak buat salah, kita nakal ke apa masa kita muda-muda. Tapi kalau kita pandang balik jenis itu, Alhamdulillah, rebel. Pernah. Kak rebel secara macam nak keluar tu kurang. Kalau tidak pun kita lebih kepada kita akan menangis, tak tahan sangat marah tu akan pergi masuk bilik, kunci bilik, buka muzik kuat-kuat. Kita keluarkanlah. Macam tu like itu yang paling inilah
Tak juga. Tak juga, ada juga. Masih terkawal. Masih terkawal. Okey. Masih terkawal. Sama lah macam dulu zaman remaja kita ada juga punting sekolah. Macam cerita-cerita normal. Macam anak-anak biasa di luar sana yang go through kehidupan remaja, kehidupan anak-anak tu semua. Adalah bohong sikit, mak kata nak pergi situ, rupanya pergi tempat lain. Ada. Kita nak tipu macam mana? Tipu macam mana pun dia akan tahu. Kenalah. Rotan aja. Aduh, rotan biasa. Ada biasa. Kak Ji memikul tanggungjawab yang besar menjaga ibu. Bagaimana Kak Ji seimbangkan antara kerjaya, keluarga dan Macam mana nak sebagainya cakap, dalam cara hidup yang penuh dinamis ni? Sebab benda yang seperti ini terjadi di kala ini dalam setahun dua ni. Tapi Alhamdulillah pada ketika ini kira penerimaan tu dalam apa saja situasi tu lebih in control, lebih tenang, lebih menerima. I said to myself just that ini masa kita. Kalau dulu mak boleh jaga kita daripada kita lahir. Of course kita kadang-kadang ada frustration ke apa kan. Ini semua ujian kita. Jadi siapa kita nak marah-marah ke apa ke kan. Sedangkan ibu kita lahirkan kita tu daripada kita baby dengan perangai Bertatih. kita ke, nakal kita ke apa ke, but they have to go through semua tu. Kita bawa sikit ni, nak komplain rasa tak ada hak kot. Ya. Alhamdulillah diizinkan untuk kita, untuk Kak diberi peluang dapat jaga ibu buat masa ni. Kak cuba yang terbaik. Ini banyak kelemahan ke apa, kita lebih memahami antara satu sama lain dan Kak pun lebih cuba nak memahami keadaan dia macam tu. Satu area yang baru, cabaran yang baru tapi kita positif, just go through it. Kita enjoy time together. Alhamdulillah, Kak anggap itu sebagai penyelamat. Macam dulu kita kerja-kerja mak dekat kampung ke apa. Sekarang ni bila kita bersama, dia cakap sebenarnya ni ini penyelamat ni. Penyelamat kita. Habis kerja, terus balik rumah, mak ada, makan minum dia macam mana. Dia lebih tenang, lebih lega. Dia motivate kita ke arah yang lebih baik. Apabila melihat perubahan pada ibu sendiri kan di mata Kak Ji sendiri, kadang-kadang kita sebagai anak Betul. kita berasa sebab. Betul. Sebelum kita dapat duduk bersama, kita kadang selalu mendengar cerita-cerita mengenai anak dengan ibu bapa, susah senang mereka. Kita tengok, kita kesian macam tu. Tapi bila sekarang, bila kita sendiri yang melaluinya dengan izin Allah tu, pada Kak tu, jagalah baik-baik mak ni. Ini nyawa kita ni. Kita cuba buat yang terbaik lah. Spend time tu, kita tak tahu siapa pergi dulu lah macam tu. You seorang yang sangat overthinking. Overthinking. Pun I'm kadang-kadang an overthinker person. Tapi dalam age kita bila grow up tu, dia lebih settle sikit lah. Okay, just relax lah. No problem. It's okay. Kenapa kita nak ambil negative energy tu to put it in ourselves, to make dia play dekat kita punya brain secara psikologi yang akan membuat kita anxiety ke apa ke kan. Kita tak nak lalui benda-benda macam tu. You have to force yourself to relax, think positive. It's okay. At this age now, just like santai je lah. Mak ada. Alhamdulillah kita tengok yang dekat luar walau macam mana susah, semua orang susah. Kita pun susah, ada susah yang tersendiri ke apa. It's okay. Ada orang yang lagi susah. But they go through it. Kita macam ni nak komplain apa? Kalau susah ke, it's okay. InsyaAllah, cakap dengan mak pun kadang, InsyaAllah mak, I want her to be happy also. Sekarang ni is her time untuk relax. Pada dia, at her age sekarang ni, tak tengok kebanyakan concentration diorang tu dah lain. It's not about nak itu, nak ini dah. Dia dah divert ke lain dah. Kadang termenung. Cakap mak fikir apa? Entah. Kadang tak nak bercerita. Lepas tu, talking about kematian, benda macam tu. Benda-benda macam ni is also macam kalau kita tumpang sekali kan pasal keinsafan, pasal kesedaran juga, pasal penerimaan. Bagaimana kita nak bersedia untuk hadapi hari esok. Tapi yang penting tu at this moment santai je. Memang ada kat sini, enjoy the moment together. Sama-sama jaga, sama-sama mendoakan. Kalau mak tu, mak kita semua ni, dia orang lagi banyak doa untuk kita. Kita je mungkin tak perasan, dia tak tahu. Kita nakkan semua yang terbaik. Saya yakin Kak Ji pasti menerima tawaran untuk membuat konsert setiap tahun. Pastinya ada halangan terbesar yang membuatkan Kak Ji teragak-agak untuk menerima tawaran itu. Dan sehingga ke hari ini, akhirnya pada tahun ini Kak Ji nekat untuk mengadakan konsert. Apa yang menyekat Kak Ji sebenarnya? Takut. Takut. Daripada dulu.
overthinking. Yelah, can see that. Kan, even show performance biasa pun, dia punya kalau kita buat a big performance, even kalau TV, Kak suka involve dengan production. Kita nak tahu kerja-kerja belakang, skrip macam mana, konsep macam mana, untuk memahami. Kita bayangkan ni, macam ni, lighting macam mana, kamera macam mana, wiring semua kat mana. Overthinking. So kalau ikut setengah orang tu, kau duduk diam, kau menyanyi, kau hafal lagu, Kan bukan tak tu payah sepatutnya bising, tak jalan. Memang kejadiannya sebegitu. I tend to appreciate kerja-kerja begini. Setiap itu ada usaha dia. Apa sebenarnya yang membantu Kak Ji melawan dan mengatasi ketakutan untuk membuat konsert solo ni? Nak cakap bersedia tu tidak sangatlah. Masih tidaklah ni. Tidak sangatlah. Tapi it's all mind game, and also kita tengok dengan semangat mereka itu, dia juga membakar semangat kita. Ada yang push. Lepas tu penghargaan, berhutang dengan semua yang membesar lagu-lagu kita ni semua kan. Jadi kita share the moment. On the team side, kita boleh nampak kesungguhan merealisasikan projek macam ni. Pengorbanan mereka tu pembakar semangat. It may not be like those days kita nak kick macam setinggi-tinggi. Tak boleh lah. Sharing kita to feel lebih kepada hati ke hati. Dia jadi become sentimental moment. Ramai yang melihat jumlah pengikut itu adalah ukuran kejayaan seseorang artis itu. Maka itu sebenarnya lagi penting. Betul? Bagaimana Kak Ji melihat kemahiran seni dalam era digital sekarang ni? It's okay every era, especially sekarang ni zaman digital. Kita pun belajar juga daripada mereka, adik-adik kita, anak-anak kita lah. It would be nice kalau the old element kita gabungkan. Seni itu universal. Kak Ji pernah melalui 2 perkahwinan sebelum ni kan? Ya. Dan pastinya ada satu pelajaran yang paling tajam yang Kak Ji bawa daripada pengalaman cinta itu, dan bagaimana ia membayangi cara Kak Ji memilih pasangan sebenarnya. Alhamdulillah, I accept it gracefully, though beginning tu, sebab it's a battle within ourselves. Kita put aside on the other side, on myself. It's a growing process, not on age tetapi minda. Macam mana kita berfikir, memahami. Now sekarang ni pun, Alhamdulillah, as for me, benda-benda ni tak penting. I have my mother, just like kalau ada, kalau tak ada, it's okay. Lagi seronok bawa mak pergi mana-mana, mak jom pergi sana, pergi sini. Okey lah. Adakah you rasa perlunya ada pasangan untuk rasa lengkap dalam kehidupan tu? I'm fine without sekarang ni. It's okay actually. Alhamdulillah. Itu yang penting. The rest tu daily kita macam biasalah. Kita cubalah pandai-pandai bawa diri, pandai-pandai kita sedar diri, dan the rest is continue your journey. Apa yang sisa-sisa yang kita ada ni, apa yang boleh kita give back to the society, menggamit memori ke, or share knowledge yang kita boleh berkongsi bersama, insya-Allah, yang mana kita berkemampuan untuk kita share. Yang mana mengenali kita, biar berkawan ramai. Buat masa sekarang, my focus is lebih kepada home and my mother. Kita nak share rezeki. I'm kind of comfortable with my life now. Ada, tak ada, it's okay. At this age, it's like kalau nak keluar ke apa, kita jumpa kawan ke apa, jom kopi nak, okay. Santai je lah, relax. Terima kasih banyak-banyak. Maaf kalau ada segala kesilapan, kelemahan. Kak Ji looking forward. Nanti jumpa pada 9 Mei nanti. Dah agak limited, cepat-cepat supaya kita dapat berjumpa. Together kita menggamit memory. Terima kasih juga throughout the journey growing up with my music. Thank you. Dia insan pertama yang bertahta. Dia insan pertama yang ku cinta. Dia pernah membuatku bahagia. Dia yang mengajarku tentang arti rindu.